Data Rozem 2024, Melayu 69%, Cina 22.8%, India 66%, lain-lain 0.7%. Celah mana Islam dan Melayu terancam? Baik, Islam dan Melayu tak terancam. Yang terancam itu adalah PAS. Maunya tidak terancam. Tempat pentadbiran bukan PAS. Maksudnya BN ke, DAP ke, PKR ke. Ekonomi mantap. Pengurusan baik. Fasiliti dijaga. Yang tak mantapnya, tempat pemerintahan PAS. Oleh kerana PAS tidak boleh nak menandingi negeri-negeri yang ditadbir oleh parti-parti selain PAS, itulah yang menyebabkan PAS rasa terancam. Negeri DAP contoh, boleh bantu rakyat. Di Pulau Pinang, bila hari raya, Imam Bilal mendapat bantuan tinggi berbanding dengan Kelantan. Terengganu nak bayar bonus kepada penjawat awam pun tak mampu. Jadi inilah menyebabkan mereka rasa terancam. Sebab mereka tidak boleh menandingi orang lain. Kalau kita dapat naik Mercedes, kalau negeri lain naik Wira, kenapa kita nak terancam, betul tak? Tapi oleh kerana tempat lain itu lebih mewah lagi berbanding dengan kita, itu menyebabkan kita rasa terguris, terancam, tersiksa. Tu sebab PAS, bukan sebab Melayu, bukan sebab Islam. Sebab PAS yang merasakan dia sedang diancam.